أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مؤلف رحمه الله تعالى. Sambungan kitab Buriyah muka surat 4. Dan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma katanya, majlis fiqh terlebih baik daripada ibadat. Majlis fiqh ni majlis mendalami ilmu agama, membetulkan ilmu agama. Lebih baik daripada buat ibadat dalam keadaan jahil. Daripada buat ibadat dalam keadaan jahil. Lebih baik tu 60 tahun. Dan yang menunjuk bagian demikian itu, mana dalil dia? Yang menunjuk ni mana dalil? Yang demikian itu, yang demikian itu, majlis fiqh terlebih baik daripada ibadat itu. Sabda Nabi SAW, Yasirul fiqhi khairun min kasiril ibadah. Sedikit fiqh itu terlebih baik daripada banyak ibadat. Semayang sama, puasa sama, beribadat, semayang jemaah. Tapi ilmu tak ada. Rugi. Rugi. Maknanya, sedikit ilmu dengan banyak buat ibadat, lebih sedikit ilmu daripada banyak buat ibadat. Baiklah kita pesan kepada, khususan kepada para jemaah lelaki muslimin, tidak bermadai kita pergi masjid sembahyang berjemaah saja tanpa belajar. Tidak bermadai pergi masjid 5 waktu sembahyang jemaah, tak napi bagus dan besar kelebihannya. Tanpa belajar, duduk kelas-kelas ilmu, duduk kelas-kelas agama di surau masjid yang kita sembahyang berjemaah di masjid tersebut. Ada kelas-kelas ilmu yang dibuat kelas maghrib, duduk, jangan balik. Dan kalau sembahyang subuh ada kelas kuliah subuh, duduk, belajar, jangan balik, ngaji, nada kita, dengar. Kerana sembahyang berjemaah tu ibadat, tak nafi kelebihannya. Belajar ilmu ibadat, tak nafi kelebihannya. Maka belajar ilmu lebih besar pahalanya dan kebajikannya jika nak dibandingkan sembahyang berjemaah tu. Ngajilah, nada kitab lah, belajar ilmu lah, di samping kita sembahyang berjemaah. Di samping kita sembahyang jemaah supaya dapat nurun ala nur. Supaya dapat apa? Nurun ala nur, cahaya dalam cahaya. Sembahyang jemaah cahaya, belajar cahaya, i'tikaf di masjid cahaya. Nurun ala nur. Jangan tak belajar. Sebab kalau kita cerita bab sembahyang berjemaah ni, banyak ilmu sampingan yang membantu kesempurnaan sembahyang jemaah kita. Bagaimana kita nak faham yang berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Kerana muafiq dan masbuk itu berlaku dalam sembahyang jemaah. Berlaku dalam sembahyang jemaah.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka apabila adalah ilmu fiqh dengan ini martabat yang mulia. Apa maksud dengan ini martabat yang mulia? Maknanya ilmu fiqh ni lebih mulia daripada buat ibadat. Ilmu fiqh ni lebih mulia daripada buat ibadat. Lebih mulia daripada buat ibadat. Dan kelebihan yang baik adalah kita bersungguh-sungguh dengan belajar ilmu fiqh. Cuma saya sebut dulu, ilmu fiqh tu kita letak secara umum, bukan khususiah dalam ilmu fiqh saja. Kita fiqh at-tafaqquh fiddin. Apabila sebut at-tafaqquh fiddin, maknanya belajar ilmu fiqh tafaqquh, belajar ilmu tauhid tafaqquh, belajar ilmu tasawuf tafaqquh. Saya pergi betul umum, bukan betul khusus. Belajar ilmu fiqh tafaqquh, betul lah. Kalau lah kita letak secara khusus ilmu fiqh ni lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lain, bagaimana kalau akidah tak tu? Kalau orang kafir belajar ilmu fiqh, mahir, bijak, pandai, jadi orang alim dalam ilmu fiqh, tapi akidahnya tak betul, pegangan tauhidnya tak betul. Yang alimah itu Allah ada iktiraf. Sebab nak bawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Sebab apa? Akidah dah betul. Kalau akidah betul dah, ilmu fiqh betul dah, kalau hati dah betul, ada riak, ada ujub, ada takabur, tak selesai dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah saya betul secara umum at-tafaqquh fiddin. Tafaqquh dalam bidang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang Allah kata nak jadi orang baik, Allah telah beri tafaqquh dalam bidang agama. Amaka nal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Apabila sebut ad-din, di sana adanya ilmu tauhid, di sana adanya ilmu fiqh, dan di sana adanya ilmu tasawuf. Maka ketiga-tiga ilmu ni perlu kita semua tafaqquh. Dalam bab tauhid, tafaqquh. Dalam bab fiqh, tafaqquh. Dalam bab tasawuf, bukan sambil lewa saja, tafaqquh. Apa? Tafaqquh. Qala adalah kita bersungguh-sungguh dengan dia, dengan ilmu fiqh. Kenapa dia tuju ilmu fiqh ni? Kerana kitab yang kita baca ni kitab fiqh. Kitab yang kita baca ni kitab fiqh. Di dalam darjah yang pertama, dia bersungguh tu maknanya nombor satu. Penting. Maka adalah engkau, hai Talib. Maka adalah engkau, hai Talib, palingkan segala waktu kamu yang indah-indah itu. Paling. Paling kepada apa?
kepada menuntut ilmu, tafakuh penting. Tetapi segala omong kamu padanya aula. Segala omong kamu padanya, pada menuntut ilmu, aula, terlebih utama. Kalau ula yang utama, yang pertama, aula terlebih utama. Kerana jalan itu jalan ke syurga, jalan ke ilmu. Jalan itu jalan ke syurga, dan kita beramal dengan dia dengan ilmu, memeliharakan daripada api neraka. Kalau beramal tanpa ilmu, tak lepas daripada neraka. Sebab semayang kita pun tak sah, puasa kita pun tak sah, ibadah kita pun tak sah, kalau tak ada ilmu. Dan perisinya apa? Tuang ahli neraka, isi neraka. Dan ini bagi orang yang menuntut akan ilmu, bagi nafkah di dalam agamanya atas jalan untuk sentosa. Tiada mengkosak ia akan meninggikan dirinya atas orang yang sesamanya. Makna belajar ilmu tu tujuan nak beramal. Menuntut ilmu tu atas jalan Allah, kosak benar untuk betul ibadat, betul amal, betul akidah. Dan kosak benar-benar nak takarub hati kita kepada Allah. Di samping itu, bukan setakat untuk kita jadi pakaian kita seorang, kalau boleh kita nak ajar orang lain pula, supaya betul akidah, betul ibadat, betul amal, betul hati, sehingga ibadatnya diterima oleh Allah, zahirnya betul, batinnya betul. Jangan kita buat ibadat, kita belajar ilmu ni untuk yang lain selain daripada Allah. Sebab itulah sentiasa dalam bab kita belajar ni, kena betul kosak kita. Kalau betul kosak kita, Allah Ta'ala bagi jalan. Allah Ta'ala buka jalan. Kalau kita belajar ilmu ni, kalau dah betul kosak, ini tutup jalan. Sebab itulah kita sentiasa betul kita. Betul kosak. Tanam kosak tu. Belajar ni lillah. Kerana Allah Ta'ala nak tahu, nak amal. Dari samping nak baiki, nak betul ibadat kita supaya sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari samping itu nak betul orang lain pula. Aflah nafsaka pada ghairaka. Betul diri kita, di samping itu kita nak kabar orang lain pula. Dan ayat nak beritahu kepada orang lain. Bukan kita nak pakai sesuatu. Maka kita pun semua dalam belajar. Sebab bukan kita nak pakai sesuatu saja, kita nak kabar orang lain pula. Nak beritahu kepada orang lain pula. Dan kerana hartanya itu, kemegahannya, dan kerana hartanya itu dan kemegahannya itu, dia kata apa? Tiada mengkosak ia, orang belajar akan meninggi dirinya atas orang yang sesamanya. Dia belajar sama-sama, kawan-kawan, dia nak rasa lebih hebat daripada kawan dia. Dan kerana hartanya, bukan dia belajar kerana dia dapat harta. Jadi orang adil, lagi dapat putih banyak, ada harta. Kita ni ada pandang ni, dia dapat saja. Kalau mengaji, aliran ada CJ, ada ijazah, dapat kerja, dapat pangkat, ada kedudukan. Mungkin kalau mau kerja, ada CJ,
boleh gaji besar. Nampak? Boleh gaji besar. Kita dah pada dia lah, kita pun nak ambil dalam segi orang tu. Kalau dah pada ni, dah ikhlas ni aku pergi besar. Dah kalau kita pada ngaji, nak ikhlas niat dalam bab ngaji itu mudah. Sebab kita tak ada tujuan lain. Lain daripada nak faham nak Allah nak ada bohong. Tak ada tujuan lain. Tak ada pun tujuan dunia ni sepuluh. Tak ada. Tapi kalau belajar aliran akademik biasa, mungkin ada tujuan lain selain daripada nak apa. Sebab aku hanya tujuan nak kerja, dan dapat kedudukan, dapat tak. Walaupun dah salah dari segi agama. Tapi kita betul semua ni ya. Duduk di mana pun kita duduk. Tapi kalau duduk pondok, hak tak ada siji, hak keperluan tujuan dunia itu kurang, tiba-tiba ada juga dan satu tujuan dunia selain daripada Allah. Rugi lah. Rugi lah. Nampak? Padahal jalan lain daripada itu tak ada. Dia tutup dah. Buat ibadat semata-mata nak ada ilmu, nak amal. Nak ada ilmu, nak amal. Nak ada ilmu, nak amal. Dan nak menyampaikan ilmu dan kita tahu sedikit sebanyaknya kepada orang lain. Apabila kita bekerja untuk Allah, kita buat ibadah untuk Allah, kita menyampaikan ilmu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menguruskan urusan kita. Ada pun urusan Allah lebih baik daripada urusan kita. Urusan Allah lebih baik daripada urusan kita. Tapi Allah tak percaya. Manusia ni tak percaya. Tapi kita orang yang duduk dalam jalan ni, yakinlah kita orang baca agama ni, Allah Ta'ala ada beri kesusahan kepada kita. Yang penting betul niat. Bila betul niat, Allah Ta'ala akan turunkan kesusahan hidup kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Betul ya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kepada Allah Ta'ala bukan ke mana sekali pun. Tak ada lagi ustaz berguru susah. Belajar agama tak kerja, Allah Ta'ala buka jalan. Bukan maknanya kita tidak berusaha dan ikhtiar, dia buka jalan. Buka jalan mudah. Kita berusaha ikhtiar sikit je tanpa jalan tadi. Tapi kalau Tuhan nak buka jalan, ikhtiar banyak apa boleh dapat. Tidak gitu. Yang penting kita betul niat dalam baju. Betul nawaitu dalam baju. Itulah yang menyebabkan kita kekal baju. Itulah yang menyebabkan ilmu yang kita dapat mulia. Itulah yang menyebabkan kita beramal dengan ilmu yang kita tahu. Sebab apa? Sebab nawaitu. Jadi kalau nawaitu kita salah, kosong. Pagar nawaitu yang paling sempurna, yang paling diharapkan, jaga akhlak. Jaga akhlak tu di atas pagar yang memagurkan nawaitu kita daripada kosong. Jaga akhlak. Dan kemogahannya bukan nak kemogahan, bukan nak harta, bukan nak kemogahan. Bahkan puasa kita nak ilmu dan amal. Bukan aku dari guru, kira orang amal aku berlaku. Bukan aku dari guru, dapat jadi orang ahli, kira semua aku dapat guna kedudukan aku sebagai orang ahli itu guru untuk cari keuntungan dunia. Bukan itu. Bukan itu. Kita belajar ilmu agama ni bukan kita nak mengambil kesempatan untuk kedudukan dunia kita. Bukan. Sabda Nabi SAW, tengok ni, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullahi la yata'allamuhu
illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamati. Barang siapa belajar ilmu daripada barang yang boleh berkehendak dengan dia dengan ilmu akan wajah Allah Ta'ala, ia tiada mengetahuikan dia malaikat supaya mengenal dengan dia akan kehendaknya daripada dunia. Ayat dia, siapa yang belajar ilmu tujuan daripada barang yang sepatutnya menuntut wajah Allah, ikhlas kepada Allah, tapi dia tak belajar tujuan itu. Sebaliknya dia belajar tujuan dia untuk kedudukan dunia dia. Kalau kita belajar hal dunia, menang betul dunia. Belajar bahawa rumah, apa dia tukar rumah. Belajar orang kereta, mana dia tukar kereta. Belajar apa tu, kapal terbang, memang jadi kapal terbang. Atau apa jadi tentang kapal terbang. Itu dah mahal. Dah kalah lagi suruh dia mengajar sedikit pula. Memang bidang dia dah. Ni mau belajar agama, la yata'allamuhu, mau belajar agama tu nak yang lain daripada Allah Ta'ala nak. Itu dunia, nak kepentingan dunia. Nescaya tiada dapat akan urfa syurga, bau syurga, tak dapat bau syurga. Yakni tiada, yakni terjemah kepada urfa syurga, tiada dapatnya akan bau syurga pada hari kiamat. Tidak dapat bau syurga pada hari kiamat. Ini bagi orang yang belajar ilmu dan ikhlas kepada Allah. Qala, maka dipaham daripada hadis ini tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu malaikat jikalau ada kosaknya dan tutupnya itu berkehendak dengannya akan wajah Allah Ta'ala. Maknanya ilmu agama ni mulia di sisi Allah apabila kita letakkan Allah. Saya nak pesan satu. Orang belajar ilmu agama, letak kosakkan Allah. Ilmu agama bermanfaat di dunia dan di akhirat. Orang yang belajar ilmu dunia, palingkan ilmu dunia itu kerana Allah. Maka ilmu dunia dia memberi manfaat kepadanya, dunia dan akhirat. Kalau kita belajar ilmu agama, kita palingkan kerana dunia, ilmu agama jadi dunia. Kalau kita belajar ilmu dunia untuk isi makmur dunia ini kerana Allah, maka ilmu dunia jadi akhirat. Belajar ilmu agama selain daripada Allah, ilmu agama jadi ilmu dunia. Jangan lupa. Belajar ilmu dunia kerana Allah, ilmu dunia jadi ilmu akhirat. Paling pendeknya, kesimpulannya, belajar ilmu akhirat, kekalkan tujuan akhirat, bukan tujuan dunia. Belajar ilmu dunia, berusaha sedaya upaya palingkan ilmu dunia itu untuk kepentingan akhirat. Maka kita akan selamat. Kita akan selamat. Ala kulli halin,
nak belajar ilmu lain daripada ilmu agama, nak belajar ilmu lain daripada ilmu agama, boleh. Tetapi selesaikan fardu ain dalam ilmu agama dengan ilmu fardu kifayah. Selesaikan fardu ain. Ilmu agama ni selesaikan fardu ainnya. Kemudian maulah kita berpindah kepada fardu kifayah. Jangan kita berpaling kepada fardu kifayah sebelum kita selesai fardu ain. Tak boleh. Sebab itulah kita dari kecil lagi asuh, ajar, tarbiyah anak-anak cucu kita biar selesai fardu ainnya. Sembahyangnya betul, puasanya betul, ibadatnya betul, amal solehnya betul, nawaitunya betul. Ajar dah penyakit-penyakit hati, ajar dah penawar bagi hati, ajar dah akidah yang betul, biar dasar. Lepas fardu ain, kemudian bolehlah dia belajar fardu kifayah. Jangan belajar fardu kifayah dulu, tinggal fardu ain. Jangan. Mungkin boleh berlaku begitu, ada kalau Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala buka hidayah selepas dia main fardu kifayah, ramai juga hidup dia ni dah penuh belajar fardu ain. Sikit-sikit itu dah lepas fardu ain. Jelek mata, turun tangga, siapa nak habis belajar fardu kifayah, dia belajar dunia, dia belajar. Siapa mereka yang tinggi, hebat, dah belajar ilmu agama. Tiba-tiba Allah Ta'ala sayang kepada dia ni, Allah Ta'ala beri hidayah nak belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah. Kadang-kadang pencing dah baru Tuhan beri hidayah nak belajar ilmu agama. Saya ustaz, kecil dah belajar ilmu agama, jelek mata ilmu dunia. Pencing baru Allah Ta'ala beri kesedaran. Alhamdulillah. Nampak? Allah tak sayang tu. Ada orang na'udzubillah siang malam dari kecil belajar ilmu agama, lahir daripada keluarga agama, belajar ilmu agama yang kecil, mak ayah asuh agama, siapa besar siapa tua, dia mari kehendak dunia, dia cari kepentingan dunia. Ini yang kita takut. Duduk dalam suasana orang belajar ilmu agama tu, keluarga agama tu, belajar agama tu dari kecil. Mak ayah kita atau pengajar agama tu, sama ada secara formal atau tidak formal, agama dah. Tiba-tiba apabila jadi dewasa, apabila jadi besar, jadi dewasa, nyoba belajar agama dia guna untuk kepentingan dunia. Oh, okey. Oh, serius. Sebab itu kita belajar ilmu agama ni kena kekalkan kosak kita, kita niat kita belajar ni kerana Allah. Nak betul amal, nak betul akidah, nak betul hati, nak buat ibadat dengan sempurna. Supaya Allah Ta'ala terima ibadat amal soleh kita. Di samping nak ajar orang lain, nak beritahu orang lain, nak baiki orang lain, nak betul orang lain, supaya betul akidahnya, betul ibadatnya, bersih hatinya. Mudah-mudahan kerja buat kita itu dipandang amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti sini dulu. Maka dipaham daripada hadis ini. Hadis mana? Man ta'allama ilma mimma yabtaghi bihi wajh Allah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam jadi qurfal jannati yawmal qiyamati. Kita akan dengar balik esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتقابلين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة والغراء والطريقة البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. اللهم من علينا بالفتوح التامة والاستقامة على الشريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم افتح لنا أكمل الفتوح واشرح لنا أكمل الشروط. ربنا اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.